sudah majlis majlis surat tahdi arwah. Arwah apa siapa? Arwah semua. Oh. How tu lupa. Nanti tanya dia lah. Bisa. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر وتم بالخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama melaksanakan salat fardu maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sambung balik pengajian kitab Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Fiqhus Siyasah Khulafa Ar-Rashidin, siri yang pertama yang disusun oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung lagi hak ada kitab tu muka surat 185. Dah 184 hak ada kitab tu. Jadi zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu ni yang berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 3 hari, bermula daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal bunyi 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, sampailah Sayyidina Abu Bakar ni meninggal dunia pada tahun ke-13 Hijrah. Sekejap saja beliau menjadi khalifah ni, 2 tahun 3 bulan 3 hari saja. Okey. Jadi kita sebut sama dah pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar ni, dia panggil krisis ataupun ancaman terbesar adalah daripada golongan murtad. Yang kita sebut dah sebelum ni, 8 di kalangan kabilah yang murtad ni, mereka-mereka yang cuba untuk memansuhkan rukun Islam bayar zakat. 8. Dan 5 di kalangan mereka, 8 campur 5 jadi 13, 5 tu mengaku menjadi Nabi palsu. Maka kita baca dah sebelum ni, banyak dah kita duk cerita, dah serangan mula-mula dibuat oleh panglima tertinggi pasukan Sayyidina Abu Bakar ni yang diketuai oleh Sayyidina Khalid Al-Walid. Sayyidina Khalid Al-Walid memulakan serangan terhadap Bani Asad. Kerana Bani Asad yang berada di atas Madinah ni, utara Madinah, ada seorang orang Arab Bani Asad yang mengaku menjadi Nabi, Tulaihah Al-Asadi nama dia. Tapi di hujung ceritanya Tulaihah ni ngelas sekali bertaubat masuk Islam, mati dalam keadaan Islam. Lepas pada tu Sayyidina Khalid Al-Walid meneruskan lagi untuk memerangi Bani Tamim. Kita baca dah sebelum daripada gaya haji belum ni. Jadi tu dia panggil serangan daripada panglima perang Sayyidina Khalid Al-Walid, pasukan pertama. Malam ni kita nak sambung pasukan kedua dan pasukan ketiga. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni dalam bab memerangi golongan murtad hak ramai ni, 13 kabilah ni, Sayyidina Abu Bakar membahagikan kepada 11 pasukan semua.
Pasukan mula-mula diketuai oleh Khalid Al-Walid, pasukan kedua diketuai oleh Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Ni kita nak baca pada malam ni. Okay. Kita masuk dalam kitab ni, serangan pasukan kedua dan ketiga. Pasukan kedua pimpinan Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu ditugaskan untuk memerangi Musailamah Al-Kazzab. Ini pembohong besar, seorang pemimpin daripada kalangan Bani Hanifah yang tinggal di daerah Yamamah. Yamamah lah ni dekat dengan Riyadh, lebih kurang 500 kilo daripada Madinah Al-Munawwarah, di sebelah timur Madinah. Lah ni dekat dengan negara Riyadh. Ada ibu negara Saudi itu Riyadh. Ada dekatlah kawasan Yamamah tu. Lebih kurang 500-600 kilo daripada Madinah Al-Munawwarah. Jadi pasukan kedua ni diketuai oleh Sayyidina Ikrimah. Siapa dia Sayyidina Ikrimah ni? Sayyidina Ikrimah ni anak kepada kepala jahat musyrikin, iaitu Abu Jahal. Abu Jahal tak ada lah orang paling benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal lah. Sehingga dia ni Abu Jahal ni nama dia Abul Hakam. Bapak cerdik, tapi Nabi menamakan dia Abu Jahal, bapak bodoh. Dia bapak jahil. Dan dia ni terbunuh dalam peperangan Badar tahun kedua Hijrah. Abu Jahal ni dibunuh di dalam peperangan Badar. Tu cerita dia. Dan Ikrimah ni pun, anak dia ni pun, bila mana pak dia mati dan dia masa tu tak masuk Islam lagi, dia sangat memusuhi Islam. Dia masuk belaka perang melawan Nabi dan tentera Islam. Dalam perang Uhud dia pergi, perang Khandaq dia pergi nak lawan Nabi dan pasukan Islam. Ikrimah ni, bukan pak dia mati dalam perang Badar ni, nak balas dendam dia panggil. Sehinggalah pada tahun ke-8 Hijrah, 20 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, dibuka kota Mekah Al-Mukarramah. Mekah dikuasai, dibuka oleh tentera Nabi SAW. Maka Nabi memaafkan semua penduduk Mekah, melainkan ada beberapa orang, berbelah-belah orang yang tak apa berbelah orang. Okay, hangpa tu ingat kita ngaji dulu kan. Yang Nabi kata halal darah dia. Jumpa di mana-mana saja, walaupun di tanah haram, boleh bunuh buat-buat ni. Orang hak kuat-kuat sangat menentang Islam. Antara hak Nabi halal darah dalam pembukaan kota Mekah, jumpa mana-mana boleh bunuh, adalah Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal. Muka dia kuat sangat lawan Islam. Bila mana Ikrimah ni tahu dia ni halal darah, kalau seorang Islam jumpa dia boleh dibunuh, maka dia ambil keputusan melarikan diri pergi ke Laut Merah. Pergi ke Jeddah tu, Laut Merah tu. Nak melintasi Laut Merah, nak lari ke Afrika, nak pergi Habsyah. Dia muka halal darah ni takut dia bang. Maka dia pun ambil keputusan lari seorang, pergi ke Laut Merah. Maka isteri Ikrimah ni, dia mari menghadap Nabi SAW dalam pembukaan kota Mekah. Dia mari menghadap Nabi, dia tanya Nabi. Dia masuk Islam, ngaku Islam daripada Nabi. Dia minta dengan Nabi, dia tanya Nabi, okay, kalau suami aku, kalau Ikrimah mari minta maaf depan mu, ya Rasulullah, mengampun ke tak? Nabi mengampunkan. Nabi kata, ya, kalau Ikrimah mari nak terima Islam, aku ampun dosa dia. Aku tidak akan bunuh dia. Maka suka isteri Ikrimah ni, dia pun bergegah pergi turut tu lelaki dia nak lari naik kapal laut ni. Siapa di pesisir laut tu, di laut merah tu, ada Laut Merah tu, nak pergi ke Habsyah tu, tengok tu lelaki dia atas kapal, nak bertolak tu, cuma tak tolak lagi. Maka dia panggil tu lelaki dia, kata, aku ni mari daripada sebaik-baik orang, nak sampai ke berita gembira kepada kamu, kalau mari jumpa Rasulullah akan ampun segala dosamu. Buat Ikrimah ni kuat sangat lawan Islam. Dia masa sampai dia rapih muda, nak balas dendam terhadap ayah dia mati lepas perang Badar ni. Dengar bini dia kata lagu tu, terbuka hati dia, balik dengan bini dia. Balik pergi ke Mekah, jumpa Nabi SAW. Nabi tengok Ikrimah mari, bangun Nabi. Suka Nabi menyambut kedatangan Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Pada hapok dia tu kepala pengak musyrikin Quraisy. Maka Ikrimah mengisytiharkan masuk Islam di hadapan Nabi. Nabi suka sangat-sangat ke. Bahkan Nabi royak pada sahabat lain, lepas pada hari ni, jangan siapa-siapa duk ukit cerita huduh pasal ayah Ikrimah ni. Jangan duk cerita pasal Abu Jahal ni. Takut serah hati anak dia Ikrimah masuk Islam dah ni. Maka Ikrimah ni masuk Islam dah, comel Islam dia, sehingga dia ni menjadi panglima perang besar pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tu cerita dia.
Ada cerita Ikrimah bin Abi Jahal asal daripada memusuhi Islam dan halal darah dia boleh dibunuh, sehingga Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia, terima Islam, menjadi orang panglima perang yang membela agama Islam ketika mana golongan lain pakat murtad berlaku. Tu cerita dia dah. Jadi pasukan ini, pasukan kedua diketuai oleh Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal. Sayyidina Abu Bakar arah ke gi ke Yamamah, gi ke Bani Hanifah memerangi Musailamah Al-Kazzab. Dan kita kena ingat Bani Hanifah ni pada zaman Sayyidina Abu Bakar merupakan kabilah yang sangat besar. Dan mereka mahir dalam pembuatan pedai. Pedai paling tajam pada zaman Nabi, pedai yang dibuat oleh Bani Hanifah. Bahkan ada sebilah pedai Nabi tu. Pedai Nabi ni ada 9 semua. Salah satu daripada pedai Nabi tu dibuat di perkampungan Bani Hanifah. Dan mereka mempunyai kekuatan perang seramai 80,000 tentera. Ni Bani Hanifah, Musailamah Al-Kazzab ni. Besar babak ni. Dan mereka ni ancaman paling besar pada zaman kerajaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu cerita dia. Okay. Dalam pada itu, pasukan ketiga, adapun pasukan ketiga, pimpinan Sayyidina Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu ditugaskan untuk memberikan bantuan sebelum mereka ditugaskan menuju ke Hadramaut. Sayyidina Abu Bakar kata mula-mula sekali biar pasukan Ikrimah dulu pergi. Lepas tu duduk lama biar pasukan ketiga Syurahbil ni tolong pasukan Ikrimah. Sebab Musailamah Al-Kazzab ni besar sangat jumlah tentera dia. Tak agak nak lawan seorang. Kena mari banyak-banyak pasukan. Ada. Setelah mencapai kemenangan, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengarahkan tentera Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu supaya datang dan mengambil alih posisi ketua bagi mengepali operasi. Tak cukup dengan 2 pasukan. Bila mana Sayyidina Khalid siap dah memerangi Bani Tamim sebelah utara Madinah, Sayyidina Abu Bakar arahkan Sayyidina Khalid pergi tolong 2 pasukan ni. Jadi 3 pasukan tentera Islam kena bawa untuk menghadapi pasukan Musailamah Al-Kazzab, Nabi palsu yang besar ni. Tak apa 3 nah. Kuat sangat bapak yo ni. Okay. Hal ini demikian kerana anggota tentera musuh terlalu besar dan sangat berbahaya. Dan mereka ni banyak kelengkapan perang sebab pedai dibuat di kawasan Yamamah. Itu cerita dia. Lepas tu, Tok Guru ajar di kita ni, dia mari cerita sejarah Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab ni dia dah jumpa Nabi. Dia dah jumpa Nabi pada tahun ke-9 Hijrah. Dia bawa rombongan dia mari jumpa Nabi, istihar masuk Islam. Tapi Musailamah ni dia pura-pura masuk Islam. Dia nak jadi Nabi juga. Musailamah datang ke Madinah ketika kemuncak kemenangan Islam, iaitu pada tahun ke-9 Hijrah. Delegasi-delegasi daripada kabilah Arab pakat mari ke Madinah. Ada lebih kurang 60 lebih delegasi mari istihar masuk Islam di hadapan Nabi pada akhir hidup Nabi. Ketika itu banyak rombongan kabilah Arab datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi menyerahkan diri dan menganut Islam. Kedatangan Musailamah bertujuan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar melantiknya menjadi ketua. Tapi Musailamah ni dia mari, dia kata boleh aku nak masuk Islam ikut agamamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Tapi lepas mu mati, Nabi tu biar boleh kat aku pula. Ya isyarat lagu tu ke Nabi. Sewaktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pelepah tamar sebagai tukar. Nabi ambil pelepah tamar buat tukar. Dengan tegas baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan jawapan terhadap permintaan Musailamah Al-Kazzab. Nabi kata, "Lau sa'altani hadzal 'asib ma a'taitukahu." Nabi kata, sekiranya kamu meminta daripadaku akal pelepah taman ni, sah kau KJS, sah kau Nabi, sah kau pangkat Nabi, kalau meminta ni pelepah taman ni aku buat tukar ni, nescaya aku tidak akan memberikannya kepadamu. Nabi tak sewi. Lah kali Musailamah kelik, dia buat jadi Nabi sendiri di tempat dia. Yang buruk ni sore ni. Okay. Dia pulang ke daerahnya lalu mengisytiharkan dirinya menjadi Rasulullah sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menunjukkan sihirnya sebagai mukjizat. Dia pandai sihir. Maka sihir dia tu orang pengikut dia ingat ke mukjizat. Okay. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menjadikan sihir Musailamah perkara yang sebaliknya, seperti orang yang sakit menjadi bertambah sakit kalau dia berubat. Dan air yang kering menjadi kering. Dia ada satu peristiwa, ada satu kampung dia berdiam mamah tu kering air telaga ada sikit je. Panggil Musailamah muka Nabi kan, suruh dia doa lah biar banyak air. Dia pun mari berdoa luduh halal lagu tadi, kering terus air tadi. Walaupun lagu tu cahaya pengikut dia,
Dia terbalik. Dia terbalik. Ada. Okey. Pengikutnya tetap ikut sesat dan menerima pembohongannya sebagai suatu perkara yang benar. Ramai pengikut dia. Ada. Turut bersama Musailamah, dan Musailamah ni dibantu oleh seorang ulama, seorang guru agama. Ada. Iaitu seorang yang bernama Nahar Rajal bin Unfuah. Ada seorang Bani Yamamah ni, Bani Hanifah ni, dia pergi ke Madinah. Nama Ar-Rajal ni, ada Nahar Rajal. Dia datang ke Madinah bagi mempelajari Al-Quran. Ngapa Quran dia? Ngaji Quran dengan Nabi, dengan menghafal beberapa surah dan mempelajari hukum hakam agama. Kemudian dia pulang dari kota Madinah. Lepas dia ngapa Quran, ngaji agama dengan Nabi, dia kelik mula ke Yamamah. Ingat aku kelik nak dakwah orang Yamamah. Apa jadi pengikut Musailamah? Padahal ngapa Quran? Ni ulama sesat dia panggil. Ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan Nahar Rajal ni, mengko yang ngapa Quran, ngaji dengan Nabi hukum agama, mampu menentang pembohongan Musailamah. Nabi haraplah dianya. Malangnya dia juga menyertai Musailamah dan mengisytiharkan diri Musailamah ni sebagai pesuruh Allah. Jadi ngikut Musailamah juga. Siap isytihar Musailamah ni Rasulullah. Tak ahli harap dia ni. Okay. Orang sepertinya lebih banyak membawa kekeliruan daripada Musailamah kerana pernah belajar di Madinah. Keliru orang. Ngaji dengan Nabi benar. Maknanya orang percaya engkau dia ni ngaji dengan Nabi, dia isytihar Musailamah jadi Rasulullah, orang pakat percaya berlaku. Musailamah ni bukan setakat dia isytihar di kapal dia. Musailamah menghantar surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa dia juga Rasulullah. Di kepala surat dia tulis min Musailamata Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Dan surat ni daripada Musailamah Rasulullah kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Dia pakat dia ngaku jadi Nabi. Lepas dia berkata, kawasan aku biar aku jadi Nabi. Kawasanmu Muhammad di Madinah biar mu jadi Nabi. Kita bagi dua. Pandai-pandai dia. Maka dia mengajuk supaya bumi ini dibahagi kedua. Sebahagian untuknya dan sebahagian lagi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat tersebut dibawa oleh dua orang utusan. Dia patah. Dua orang utusan dia, pengikut dia gata surat ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanyakan kedua-dua orang utusan ni. Nabi pun tanyalah. Utusan Musailamah mari ni. Nabi tanya lagu mana? Ma taqulani antuma? Qala naqulu kama qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama wallahi laula anna ar-rusula la tuqtal la darabtu a'naqakuma. Nabi tanya utusan Musailamah ni, apa pendapat kalian berdua terhadap Musailamah tu? Memberi mail lagu mana ke Musailamah? Percaya lagu mana ke dia? Maka dua utusan Musailamah royak depan Nabi, mereka menjawab, ya, kami percaya dengan apa hak dia royak tu, kami percaya dia ni Rasulullah juga. Maka apa jawab Nabi? Ini hukum. Nabi jawab tapi menjadi hukum siapa kita, siapa keluar ni, siapa kiamat. Ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, demi Allah, jika tidak kerana para rasul ni tidak membenarkan utusan dibunuh, nescaya aku akan memerintahkan agar kalian berdua ni dibunuh. Nabi kata, kalaulah tidak kerana hukum, Allah Ta'ala bagi syarat kepada para Nabi, para utusan ni tak boleh bunuh. Walaupun utusan tu mari dari negara musuh, haram kita orang Islam ni bunuh utusan. Batu duta-duta asing tak boleh kita pergi bunuh mereka walaupun negara musuh. Duta mereka kau duta siapa, tak boleh kita pergi bunuh dia. Sebab hukum Islam ni tak boleh bunuh duta asing yang mari ke negara kita walaupun duta asing tu musuh dengan negara kita. Tu hukum hakikat Islam. Batu tak betul bila mana IC ko ada puak-puak ekstrim ni dia pergi bom ke duta tu tak betul. Salah dari segi hukum syarak, salah. Nabi sendiri sebut, Nabi kata, kalaulah tidak kerana Allah Ta'ala tak bagi kami para Nabi ni bunuh utusan, kalau tak kami bunuh rahmu berdua, moga murtad dah ni. Tapi dok Nabi menjaga syarak ni, dan hukum Nabi ni diguna pakai siapa keluar ni. Undang-undang antara bangsa ni dia ikut apa yang Nabi sebut. Tak boleh dibunuh utusan. Duta-duta tak boleh bunuh. Kedutaan tidak boleh dibom dan sebagainya. Walaupun kedutaan musuh sekalipun. Kena jaga. Maka Rasulullah SAW pun bila mana boleh surat ni, Nabi pun nak balas balik. Ni akhir hidup Nabi dah ni. Rasulullah SAW memerintahkan agar Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tulis
Nabi panggil Sayyidina Ubay bin Ka'ab, jom tulis surat ni. Nabi baca, Sayyidina Ubay tulis. Menjawab surat Musailamah Al-Kazzab ni. Apa jawapan Nabi? Ni surat Nabi, kita baca sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Musailamatal Kazzab. Nabi sendiri bagi gelar. Salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'du. Fa innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Pendek surat Nabi. Okay. Nabi sebut dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Musailamah pembohong besar. Jadi Al-Kazzab Nabi sendiri hok bagi gelar. Pelawak bohong kalau kita kecek ke Kelantan. Dan selamat sejahtera kepada sesiapa yang mengikut petunjuk Tuhannya. Oleh itu ketahuilah bahawasanya sesungguhnya bumi ini adalah kepunyaan Allah. Dia mengurniakannya kepada sesiapa yang dia kehendaki dalam kalangan para hambanya, dan balasan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi jawab lagu tu. Muka Musailamah ada surat dia. Musailamah minta Nabi ni bagi rua bumi ni. Madinah berikan Nabi, Yamamah, Riyadh ni bagi kepada Musailamah. Nabi pun jawab, bumi ni milik Allah. Atas Allah nak bagi kepada siapa yang pandang-pandang kita. Nabi jawab lagu tu. Okay. Setelah menerima surat yang diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun siap tulis surat. Nabi lantik seorang sahabat Nabi suruh hantar surat ni kepada Musailamah Al-Kazzab. Ada seorang sahabat Nabi yang berani mengambil risiko ni. Ambil surat Nabi pergi seorang diri ya. Siapa dia sahabat ni? Nama dia Sayyidina Hubaib bin Zaid Al-Ansari Al-Khazraji. Sayyidina Hubaib nama dia. Dia bawa surat Nabi ni. Wi kau Musailamah baca, Musailamah pun dera, seksa utusan Nabi ni. Dah. Ya teh utusan Nabi. Ya tanya Sayyidina Hubaib ni, "Ya Hubaib, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah?" Mengaku kau Muhammad tu Rasulullah? Sayyidina Hubaib jawab dengan tegas, "Naam, ya, aku mengaku Nabi Muhammad tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Depan Musailamah. Musailamah tanya soalan kedua, "Atashhadu anni Rasulullah?" Mengaku ke aku ni Rasulullah? Sayyidina Hubaib kata lagu mana? "Ana asam la asma." Aku ni tuli, tak dengar. Mu tanya ke apa? Yang main dengan Musailamah. Dah. Maka Musailamah nak marah ni, dia kerak sikit-sikit badan Hubaib. Dia kerak tangan dulu, tanya pula. Dah menepik Sayyidina Hubaib. Dah kerak sikit-sikit anggota badan Hubaib. Tanya pula. Ada atashhadu anna Muhammad Rasulullah? Mengaku kau Nabi Muhammad tu Rasulullah? Sayyidina Hubaib kata, "Naam, ya aku mengaku." Dia tanya pula, "Atashhadu anni Rasulullah?" Musailamah tanya, "Mengaku ke aku ni Rasulullah?" Hubaib jawapan sama, "Ana asam la asma." Aku tak dengar, mu tanya ke apa? Aku ni tuli, mu tanya ke apa? Maka dia kerak sikit-sikit sampai mati syahid Sayyidina Hubaib. Dia seksa gitu mu dah. Dia tak mengubah pendirian keimanan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai gitu mu. Dah. Maka dibunuh utusan Nabi, mati syahid Sayyidina Hubaib bin Zaid Al-Ansari Al-Khazraji. Itu jahat jenayah dia buat oleh Musailamah Al-Kazzab. Musailamah bertindak membunuh utusan yang dihantar. Tindakan Musailamah itu membelakangi adat masyarakat pada zaman itu. Begitu juga adat masyarakat jahiliyah Arab yang menarang pembunuhan utusan. Tak boleh benar duta, tak boleh dibunuh. Dan Islam mengiktiraf hukuman ini. Tindakan ganas ini lebih jelas mengizinkan kumpulan ini ditentang habis-habisan. Okay. Namun begitu, semua apa Bani Hanifah ni murtad dah. Namun begitu masih ada dalam kalangan penduduk Bani Hanifah mereka yang masih teguh keimanannya. Mereka tidak terpengaruh dengan kesesatan Musailamah, seperti ada seorang sahabat Nabi nama Sayyidina Sumamah bin Athal radhiyallahu anhu. Secara tegas beliau menyatakan kepada kaumnya, bila mana ramai kaum dia Bani Hanifah pakai ikut Musailamah, dia pun bangun syarah, buat ceramah. Royak depan kaum dia, "Wahai hukum ya Bani Hanifah, isma'u qawli tahtadu wa ati'u amri tarshudu. Wa'lamu anna Muhammad bin Abdullah nabiyyun mursalun la syakka fi nubuwwatih." Celakalah kalian wahai kaum Bani Hanifah, dengarlah nasihatku ini, nescaya kalian akan mendapat petunjuk yang benar, dan taatilah perintahku ini, nescaya kalian akan selamat. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada sebarang keraguan pada kenabiannya. Dia cuba menyelamatkan kaum dia yang masih berbaki ni. Wa hadza Musailamatu rajulun kazzab
fala taghtarru bihi wala biqawlihi wa kadhibihi fa innakum qad sami'tumul qur'ana alladhi ata bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam an rabbih idh yaqul. Sedangkan Musailamah itu sebenarnya seorang pembohong. Dia kata, jangan percaya ke dia. Janganlah kalian terpengaruh dengan percakapan dan pembohongannya. Sesungguhnya kalian mestilah menghayati ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Taala. Firman Allah Taala, Hamim, Tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit taul, la ilaha illahu ilaihil masir. Allah Ta'ala sebut Al-Quran. Okay, surah Ghafir. Hamim, turunnya Al-Quran ini daripada Allah yang maha kuasa, lagi maha mengetahui, Tuhan yang mengampunkan dosa dan Tuhan yang menerima taubat, yang berat azabnya, Tuhan yang melimpah-limpah kurniaannya, tiada Tuhan melainkan dia, kepadanya lah jua tempat kembali. Jadi Sayyidina Sumamah ni cuba menyelamatkan saki-baki kaum dia. Okay. Tumamah dan pengikutnya menunggu kedatangan bala tentera Islam bagi menyertai peperangan untuk menghancurkan kaumnya yang telah murtad tadi. Dengan penuh semangat dan ikhlas, mereka meninggalkan daerah itu pada waktu malam dan berjaya menyertai tentera Islam. Cuma tak ramai bersama Sumamah. Dia nak pergi serai sendiri kumpul yang Musailamah ni tak agak. Maka dia pun tubik daripada kampung dia, pergi cari mana pasukan kedua tentera Islam ni. Pasukan Ikrimah bin Abi Jahal ni. Okay. Bila mana selesai semua tu, maka nak memulakan serangan, operasi menyerang. Moga utusan Nabi dibunuh dah ni. Ikrimah yang mengepalai pasukan pertama ni pada zaman Sayyidina Abu Bakar ni, telah bertindak gopoh kerana terlalu ingin mendapat fadilat untuk mengalahkan tentera Musailamah. Ikut perancangan asalnya, Sayyidina Ikrimah bila mana sapa di perkampungan Bani Hanifah, jangan serai dulu. Tunggu pasukan ketiga mari yang diketuai oleh Sayyidina Syurahbil. Tunggu dulu. Biar bergabung dua ni baru serai. Tapi Ikrimah ni dia nok kepada fadilat jihad ni, fadilat mati syahid ni, fadilat perang ni. Orang mati syahid ni besar kedudukan dia pakai serai lalu dah. Tak ada tunggu pasukan ketiga mari. Ada. Dia nok kepada fadilat mati syahid ni. Ada. Fadilat jihad ni. Sehingga beliau memperkecilkan kekuatan tentera Musailamah. Jadi ingat kaum Musailamah ni mudah dikalahkan. Dia pun memandai remeh kekuatan Musailamah, kan? Yang sangat ramai, mencucuk jumlah sehingga 80,000 orang tentera Musailamah ni. Sepatutnya Ikrimah menunggu kedatangan pasukan tambahan yang dipimpin oleh Sayyidina Syurahbil radhiyallahu anhu. Tapi lagi serai dulu. Akibatnya tentera Ikrimah mendapat kemalangan besar, sehingga ramai sahabat Nabi hak mati syahid masa serangan mula-mula, sebab tak tunggu dulu pasukan daripada Syurahbil. Ada ramai mati syahid, yang mendatangkan kemarahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah Khalifah mendapat berita daripada perutusan Ikrimah yang meminta bantuan. Tak boleh nak lawan, muka ramai sangat Musailamah ni tentera dia. Khalifah mengarahkan Sayyidina Ikrimah agar jangan berundur dan bertahan sehingga datangnya tentera bantuan. Khalifah arahkan undur dulu. Ada. Tubik dulu, tunggu bantuan sampai. Begitu juga beliau dilarang pulang ke Madinah dengan meneruskan perjalanan ke Oman dan seterusnya ke Hadramaut. Dan Sayyidina Abu Bakar kata, lepas musiyak pergi dengan Musailamah, jangan kelik ke Madinah. Sebagai hukum dia, mungkin kena pergi ke Oman lalu dah. Jauh daripada Riyadh nak pergi ke Oman ni beribu kilo. Hujung tu dekat dengan Iran. Lepas tu lepas daripada Oman, ujung sebenarnya Tanah Arab, pergi ke Hadramaut pula. Hujung belah ni pula. Oh jauh. Ada. Tu ekspedisi perang pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni. Okay. Maka lepas pada tu Syurahbil radhiyallahu anhu dan tenteranya bertindak menyerang. Siapa Sayyidina Syurahbil? Dia pergi serai pula dah. Dua pasukan ni gabung, Sayyidina Ikrimah dengan Syurahbil ni gabung, pergi serai Musailamah. Bertindak menyerang kerana ingin mendapat fadilat yang sama seperti kemauan Ikrimah. Pakak nak cari mati syahid belaka. Tak takut bapak dia ni mati ni. Akan tetapi mereka gagal. Gagal juga. Tak lawan juga. Tak kalah juga Musailamah. Kerana jumlah tentera musuh yang terlalu besar dan mereka berlindung di dalam kota pertahanan yang kuat. Dalam Bani Hanifah tu dia buat batang tinggi, besar, kuat. Kalau mereka pergi, kalau nak kalah mereka masuk dalam kota. Tak menang semua lagu tu. Tak kalah semua bapak dia. Ada. Okey. Lalu Syurahbil radhiyallahu anhu diperintahkan supaya berhenti serai sehingga datangnya tentera Khalid Al-Walid. Berhenti dulu serai, tunggu pasukan daripada panglima tertinggi Sayyidina Khalid Al-Walid mari. Jadi tak sudah, kena sudah dengan Khalid juga.
Tu Debe Khalid tu. Setelah mendapat arahan daripada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Khalid radhiyallahu anhu tiba bersama bala tenteranya. Baru mari panglima perang. Ada Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Setiba je di medan perang. Siapa di Bani Hanifah tu, mereka terus bergabung dan mengatur strategi peperangan. Peperangan yang besar ini disertai oleh para sahabat terulung dalam kalangan Muhajirin dan Ansar radhiyallahu anhu. Ramai sahabat-sahabat besar Nabi pergi dalam perang ni. Dan ramai yang mati syahid. Sahabat Nabi ramai mati syahid dalam perang ni. Perang memerangi Musailamah al-Kadzdzab, nanti kita akan sebut berapa orang mati syahid. Khalid radhiyallahu anhu mengatur pasukan tentera dengan meletakkan Sayyidina Surahbil di posisi depan. Sayyidina Surahbil. Dan meletakkan Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab ni abai kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Letakkan Zaid bin Khattab ni di pasukan tengah. Dan Sayyidina Khalid meletakkan Sayyidina Abu Huzaifah bin Utbah dan Sayyidina Syuja' masing-masing di sebelah sayap kanan, sayap kiri. Khalid mari dia buat kepak ke tombukan tentera. Pasukan depan, pasukan tengah, pasukan kanan, pasukan kiri. Mari Khalid dia atur strategi lalu dah. Manakala Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma pula mengepalai tentera berkuda. Sayyidina Usamah untuk pasukan berkuda. Bendera perang berada pada tangan Sayyidina Abdullah bin Hafs bin Ghanim. Namun setelah dirinya gugur syahid, maka bendera dipegang oleh Salim, bekas hamba Abu Huzaifah yang dimerdekakan. Salim maula Abi Huzaifah. Salim ni, Sayyidina Salim ni, dia bekas hamba. Dia hamba dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Huzaifah. Walaupun dia ni bekas hamba, dia ni seorang ulama di kalangan sahabat. Ngapa Quran, banyak tahu pasal hukum hakal Quran. Ulama di kalangan sahabat. Salim maula Abi Huzaifah gelar dia. Ada. Tu cerita dia. Dia ni panglima perang, pergi panji perang. Orang ngapa Quran, pergi panji perang. Okay. Pertempuran yang sengit berlaku sehingga tentera Islam hampir dikalahkan. Walaupun Sayyidina Khalid pun mari, 3 pasukan bergabung dah, hampir kalah tentera Islam. Noyak kuatnya Musailamah al-Kadzdzab dengan pasukan dia. Muka ramai bapak dia. Ya. Ramai dalam kalangan sahabat Muhajirin serta Ansar gugur syahid. Ramai sahabat Muhajirin Ansar gugur syahid. Khususnya sahabat-sahabat yang alim dan penghafal Quran. Disebutkan dari sirah 70 orang hak ngapal Quran 30 juh ni mati syahid dalam peperangan memerangi Musailamah al-Kadzdzab ni. Ramai yang mati syahid. Sehingga dibukukan Quran ngelas sekali. Berbekalkan keimanan yang cinta akan mati syahid dan semangat yang tinggi, tentera Islam berjaya mengundurkan tentera musuh. Mengundurkan tentera musuh masuk dalam kubu pertahanan mereka. Kemudian tentera Islam memaksa mereka untuk kembali bertahan di dalam kota yang teguh. Sikit lagi. Khalid radhiyallahu anhu bila mana mereka masuk Rasulullah, masuk dalam kota masing-masing, tahan dalam kubu. Khalid radhiyallahu anhu mengambil beberapa langkah. Antaranya mendapatkan khidmat daripada kaum Bani Hanifah yang masih beriman untuk mengintip dan menyusup ke dalam tentera musuh. Hasilnya beberapa orang pemimpin daripada tentera Musailamah berjaya dibunuh. Antara yang dibunuh ialah guru agama yang menyeleweng tadi, kita sebut tadi. Khalid radhiyallahu anhu, seterusnya dia pergi zaman Nabi ni, zaman dulu ni dia lagu ni. Dia pergi dulu pagi. Pergi pagi sampai petang. Gelap dia berhenti tidur. Gelap malam tu berehat. Sambung esok pula. Dia pasal lagu tu. Pergi zaman ni dak roh. Mereka serai tak kira waktu. Pagi petang siang malam Israel duk serai Gaza, duk serai Iran. Tak kira waktu. Zaman dulu dak ya ada, ya badi belawai sama gagah. Kita pergi pagi sampai petang. Malam muka tak nampak, tidur dulu dua-dua. Esok sambung pula. Jadi banyak hari pergi. Sampai dulu. Okay. Khalid radhiyallahu anhu mengajak Musailamah untuk bertarung dengannya. Dia panggil mubarazah. Khalid panggil Musailamah, kalau berani sangat mari sama-sama kita dua. Debe Khalid. Mari sama-sama kita dua. Tetapi Musailamah melarikan diri. Tak saya tubik daripada kota dia. Kota pertahanan Musailamah dikepung dari segenap penjuru. Namun tentera Islam masih gagal memasukinya. Kepung tak boleh masuk juga. Ngelas sekali gapo dia buat. Gapo dia Khalid buat. Tengok ni sahabat Nabi. Hak cinta ke mati syahid, nak pertahankan agama. Kalau kita fikir logik pun, kita pun tak berani kalau setahun ni.
Dah. Kita pun tak berani. Bukan pergi perang. Dah. Baru boleh surat layar baru. Dah. Tak pergi perang lagi baru boleh surat layar. Dah. Kita teh we ke kereta. Allah. Dah. Dengan penuh. Lepas tu, lagu mana nak masuk dalam tu? Akhirnya, seorang sahabat bernama Sayyidina Al-Bara' bin Malik. Ni bisa tak bisa. Nama Sayyidina Al-Bara' bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ni. Dia pergi kemari, dia panggil cadangan dia kepada panglima perang Sayyidina Khalid Al-Walid. Sayyidina Bara' bin Malik radhiyallahu meminta supaya dirinya dilontarkan ke dalam kota ke arah pintu tembok supaya beliau dapat menentang penjaganya dan membuka pintu kota. Dia bagi cadangan pada panglima Khalid Al-Walid, tak boleh masuk pok kita ni. Gini. Bagi zaman dulu dia ada manjani. Manjani ni bidah besar. Kita letak batu, kita bidah masuk batu dalam kota. Maka dia fikir gigana tak boleh nak masuk kubu pertahanan Musailamah ni. Maka Sayyidina Bara' bin Malik kata gini, mu ikat aku letak di menjani, mu bidah aku masuk dalam kota. Biar masuk dalam kota, biar masuk di pintu kota, aku perang, aku lawan dengan orang penjaga pintu kota, biar aku buka pintu kota sok mu masuk. Ni cadangan daripada Bara' bin Malik radhiyallahu anhu. Ya kisah ke? Tu debel sahabat Nabi. Lepas tu Khalid ni nak uwi tak say. Sorang ni supaya negi tak ada lah. Muka musuh ramai ni. Dengan penuh ketegasan Al-Bara' menyatakan kesediaan dirinya untuk mati. Maka akhirnya tentera Islam bersetuju melakukannya. Maka Khalid pun setuju. Ikat dia di manjani, di bidah besar ni, bidah dia, lastik dia masuk dalam kota. Masuk dalam kota, dia perang dengan penjaga pintu, dia buka pintu, tetapi beliau mati syahid di muka pintu. Askar musuh ramai sana. Mati syahid dia. Dan kita tengok keberanian ni kita tengok kepada saudara kita di Gaza. Dia pergi dengan bom, dia panggil syuas, dia pergi dengan bom, unggah jalan kaki, naik atas kereta kebal musuh, tak bom dalam kereta kebal. Kita kata mari mana berani lagu ni. Dah. Tapi Islam ni bukan mati syahid. Dia mati syahid ni besar, fadilat dia sangat besar. Banyak hadis Nabi menceritakan berkenaan dengan mati syahid. Gi dengan kaki ayah lagu tu, tak bakal lepas, tak bakal gapo, naik atas kereta kebab, tak bong dalam kereta kebab, menetuk boleh lari dia. Orang kata bisa. Rupanya keberanian ni diwarisi daripada sahabat-sahabat Nabi mula. Sama telah Nabi kita lagi berani berbanding para sahabat. Ni Sayyidina Bara' bin Malik membuktikan kepada kita, dia suruh pekong pada dia pergi dalam tu. Maka akhirnya tentera Islam bersetuju melakukannya dan pintu kota pun dapat dibuka. Dia buka pintu kota sebelum beliau ni mati syahid. Sayyidina Bara' bin Malik radhiyallahu anhu. Berduyun-duyun tentera Islam memasuki kota dan memerangi musuh sehinggalah Musailamah berjaya dibunuh oleh Wahsy yang pernah membunuh Hamzah radhiyallahu anhu dalam perang Uhud. Hak gi dalam perang Musailamah ni ada seorang nama Wahsy. Wahsy ni dulu seorang hamba. Dia pernah pada zaman dia kafir mula, dia ambil upah, dia nak merdeka sangat-sangat. Tu dia kata kalau mu boleh membunuh Hamzah, maka aku akan merdeka kamu. Wahsy bisa tak bisa dia, sekali dia pekong lembik kena lalu dah. Tepak molek. Maka dia pergi dalam perang Uhud, dia tak pergi perang pun. Dia bawa tembeng je, dia cari Sayyidina Hamzah duk mana. Maka dia pekong Sayyidina Hamzah kena tombok tengah perut sepak ke belakang tu bik. Sayyidina Hamzah mati syahid Sayyidina Hamzah. Sehingga Wahsy ni salah masuk Islam pun pada pembukaan Mekah pun dia salah lagi. Sehingga Nabi kata, bila mana Wahsy masuk Islam, Nabi kata Wahsy, kalau dalam majlis aku muduk alik belakang lah. Bukan Nabi tak suka, Nabi tengok ke Wahsy, Nabi teringat kepada Sayyidina Hamzah. Jadi Nabi sedih Wahsy, sehingga dia ada satu azam, dia nak tepuh balik kesalahan dia. Maka dalam peperangan Yamamah ni lah, dia tebuh balik kesalahan dia dengan ketepatan lembing dia pekong tu. Hebat kemahiran dia tu, dia pekong lembing kena molek-molek. Kena molek-molek Musailamah Al-Kazzab ni. Mati Musailamah Al-Kazzab di tangan Wahsy. Sehingga dia kata lagu mana? Puas hati dia. Dulu masa aku kafir jahiliyah, aku membunuh sebaik-baik manusia, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Lah ni aku Islam, aku membunuh sejahat-jahat manusia, Musailamah Al-Kazzab. Baru Wahsy serah lega, lepas dah dia. Tu cerita dia.
Wahsy berjaya membunuh Musailamah bersama seorang sahabat dalam kalangan Ansar. Kemudian diikuti pula pembantu kanan Musailamah yang dibunuh oleh Abdurrahman bin Abi Bakar, anak Khalifah Sayyidina Abu Bakar sendiri. Setelah terbunuhnya pemimpin dan sebahagian yang lain pula ditawang, akhirnya musuh menyerah kalah, baru menyerah kalah. Dia baru menyerah kalah. Batulah ada satu syair. Syair ni daripada pejuang Syria. Syria masa perang dengan penjajah dia dulu, Perancis ke British tak ingat, Perancis ke tak ingat. Ada satu syair yang dibuat oleh pejuang Syria zaman dulu, zaman penjajah mula, dan dibaca syair ni oleh Yahya Sinwar, Asy-Syahid Yahya Sinwar. Syair lagu mana? Walil hurriyatil hamra'i babun bikulli yadin mudarrajatin yudaqqu. Ada syair ni sebut nak merdeka ni kena ada satu pintu. Nak merdeka ke nak menaik Islam ni ada satu pintu. Dan pintu ni perlu diketuk oleh tangan yang berdarah. Dalam perang Musailamah lawan Musailamah ni, nak boleh kau buka pintu tu kena ada seorang volunteer mati syahid. Ada Sayyidina Barak bin Malik ni. Ada dia plastik dia badak diri dia baru boleh buka pintu, barulah kalah tentera Musailamah Al-Kazzab ni. Ada. Telah diriwayatkan berapa orang tentera Islam, sahabat Nabi yang mati syahid dalam perang ni. Telah diriwayatkan bahawa 360 orang muhajirin dan ansar yang menetap di Madinah telah gugur syahid. 360 orang sahabat Nabi mati syahid. Hok duduk di Madinah ni mati syahid. Manakala 300 orang muhajirin yang berada di luar Madinah juga gugur syahid. Jadi 360 siapa? 360 orang. Dan tentera Islam yang mati syahid. Jumlah yang sangat besar. Oh tu jadi sedih belaka, pakak sedih belaka. Tambahan lagi turut gugur syahid ialah para panglima perang, para ulama di kalangan sahabat Nabi dan penghafal Quran. 70 orang penghafal Quran mati syahid. Antara senarai nama mereka yang terulung ialah, antara hak mati syahid, sahabat-sahabat besar hak mati syahid, nama Sayyidina Thabit bin Qais Asy-Syammasi. Siapa dia Sayyidina Thabit ni? Beliau ialah seorang ahli pidato dalam kalangan Ansar yang diberikan gelaran ahli pidato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat hadis menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sayyidina Thabit radhiyallahu anhu bahawa beliau akan mendapat kelebihan mati syahid. Nabi riwayat dah Thabit ni pas ni akan mati syahid. Ada. Beliau telah diberikan tanggungjawab untuk membawa bendera pasukan Ansar setelah Thabit radhiyallahu anhu meninggal dunia mati syahid. Seorang anggota tentera bermimpi menemuinya. Ada satu karamah berlaku. Lepas Sayyidina Thabit ni mati syahid, ada tentera Islam ni mimpi, dalam mimpi jumpa dengan dia lepas dia mati syahid. Beliau mewasiatkan kepada orang yang mimpi tu bahawa perisai miliknya yang mahal harganya berada pada tangan seorang anggota tentera yang berada di hujung kemah. Kemudian disifatkan kemahnya, kuda dan tempat perisai itu berada. Ini dalam mimpi ni. Sayyidina Thabit mati syahid dah. Thabit radhiyallahu anhu berpesan agar perisai itu diserahkan kepada Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Kemudian diserahkannya kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu agar dijual untuk melunaskan hutangnya yang belum dibayar dan supaya hambanya dimerdekakan. Ya pergi perang ada hutang tak bayar. Maka Allah Taala bagi mimpi pada pasukan Islam ni, royak harta Thabit ni duduk mana untuk bayar hutang. Thabit radhiyallahu anhu juga berpesan kepada orang yang mimpi tu supaya jangan memberitahu bahawa pesanannya itu melalui mimpi kerana bimbang tidak dipercayai. Royak ke Khalid jangan kata mimpi ni takut Khalid tak percaya. Royak aku ni masa sebelum aku mati ni aku pesan kamu sekian. Orang suruh royak ke Khalid lagu tu. Maka orang mimpi tu royak lagu tu pada Khalid Al-Walid. Apabila sahabat itu memberitahu Khalid radhiyallahu anhu dan mencari perisai itu didapati benar seperti mana yang dinyatakan, maka akhirnya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu menunaikan wasiat dia. Dia jual baju besi tadi, bayar hutang Sayyidina Thabit ni mati syahid dah ni. Maka akhirnya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu menunaikan wasiatnya. Inilah satu-satunya hukum wasiat yang ditunaikan melalui pesanan mimpi dalam sejarah. Tu cerita dia. Ada. Satu lagi, sikit lagi. Yang kedua yang mati syahid juga, isar kita ni. Sayyidina Zaid bin Khattab. Siapa dia Zaid bin Khattab ni? Iaitu abai kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab.
Mati syahid juga, sahabat besar ni. Beliau ialah abang kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau memeluk Islam lebih dahulu daripada Umar dan termasuk dalam kalangan ahli Badar dia ni, Zaid bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakannya dengan Ma'an bin Adi al-Ansari yang juga gugur syahid. Ada saudara dia pun gugur syahid juga. Zaid radhiyallahu anhu, Zaid bin Khattab ni berjaya membunuh Ar-Rajjal bin Unfuah, iaitu seorang guru agama yang membelot bersama Musailamah. Kita cerita tadi ada seorang guru agama pergi ngapal Quran, dia ngaji dengan Nabi, tiba-tiba jadi pengikut Musailamah. Siapa dia bunuh dia? Zaid bin Khattab bunuh dia, Abu Umar bin Khattab. Okay. Zaid radhiyallahu anhu ditugaskan untuk membawa bendera Muhajirin. Setelah beliau gugur syahid, benderanya diambil oleh Salim radhiyallahu anhu. Ambil Salim pun. Salim ni ulama di kalangan sahabat, orang ngapal Quran, tahu hukum hakik Quran. Lepas Zaid meninggal dunia, mati syahid, ambil Salim pula ambil dera. Jangan jatuh dera. Seorang sahabat yang terbilang daripada kalangan ulama para sahabat yang kemudian turut syahid juga. Salim yang ambil tadi pun syahid juga. Ramai sahabat-sahabat sama mati syahid dalam perang ni. Ada. Mati syahid juga. Tadi lagi sikit lagi, 2 orang lagi. Yang kedua, Abu Dujanah Sammak bin Qarsyah. Seorang panglima perang tentera Islam zaman Nabi dalam perang Uhud. Dia ni dabel dalam perang Uhud. Okay. Kepahlawanannya dikenali melalui peperangan Badar dan Uhud. Beliau patah kaki dalam peperangan ini, namun beliau tetap terus berlawan sehingga gugur syahid. Dalam perang Uhud ni, okay, Nabi akak so pedang Nabi. Nabi kata siapa dia nak tunai hak pedang ni, dia pun angkat tangan Abu Dujanah ni. Nabi pun pedang Nabi ke dia. Dia pun ambil serban merah, semutan merah, pakar semutan merah atas kepala. Dia pun jalan depan sahabat. Jalan mangguk. Nabi kata jalan ni tak boleh ni. Jalan ni berdosa kalau jalan lagu ni, kecuali di hadapan musuh. Depan musuh tak apa nak tunjuk depan. Dalam perang Uhud dia ni, tiba-tiba akhirnya beliau pun mati syahid juga. Abu Dujanah ni mati syahid di dalam peperangan lawan Musailamah Al-Kazzab, Nabi palsu ni. Okay. Ngelas sekali Sayyidina Abbad bin Bishr, sahabat yang dikurniakan karamah apabila tongkatnya bercahaya ketika pulang daripada menghadiri majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk dalam kalangan sahabat yang mendapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ramai lagi tokoh terbilang dalam kalangan para sahabat yang mendapat kelebihan mati syahid dalam peperangan yang bersejarah ni. Pihak kita sini Allah nak zaman dulu ni kita semua mereka berkorban, orang panggil bersilih ganti mati syahid. Dan kita lihat sekarang ni pejuang-pejuang kita di Gaza pun bersilih ganti pakak mati syahid. Israel bom sore sampai habis licin. Pejuang Al-Qassam ni, pemimpin besar dia tu, semua mati syahid belakang. Tinggal generasi pelapis pula. Hak mengasah ke askar Al-Qassam, mengasah ke Hamad, semua mati syahid tu. Tinggal generasi pelapis saja tinggal ni. Sore-sore mati syahid. Ada Allah Ta'ala memilih mereka. Ada. Tapi jangan pusing sebab agama Islam ni dia tidak akan putus. Akan ada penerus perjuangan dia. Ada. Kita pun lagu itulah di Malaysia ni. Wallahu a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita sambung minggu depan pula dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.